Pada 22 Disember 2025, penghuni Pangsapuri Desa Palma dinilai, Negeri Sembilan dikejutkan dengan insiden letupan di kawasan parkir kereta. Timbalan Ketua Polis Daerah nilai, Deputi Superintendent Muhammad Asif Jamaldin, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu kira-kira jam 6.30 pagi. Susulan itu, pasukan kami terus bergegas ke lokasi sebelum menemui banyak paku di atas jalan, manakala beberapa kenderaan didapati terkena serpihan letupan di salah satu blok. Pasukan bomba dihubungi untuk hadir ke lokasi bagi membantu siasatan dan mengawal keadaan. Siasatan lanjut diteruskan, termasuk untuk mengenal pasti objek yang meletup, katanya. Setakat ini, beliau berkata, kes belum diklasifikasikan dan polis sedang mengenal pasti suspek dalam kejadian itu. Ibu Pejabat Polis Kontinjen, IPK, Negeri Sembilan akan memberikan maklumat lanjut berkaitan kes itu, katanya. Insiden letupan itu dipercayai berpunca daripada peranti letupan buatan sendiri, atau IED dari sebuah kereta. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad, berkata hasil pemeriksaan ke atas kereta itu, menemui beberapa peralatan dan bahan yang disyaki menjadi punca letupan. Kira-kira jam 7 pagi tadi, anggota bertugas Bilik Gerakan Daerah nilai, membuat laporan selepas menerima maklumat orang awam mengenai kejadian itu. Dimaklumkan terdapat objek meletup dan banyak paku bertaburan berhampiran Pangsapuri itu. Makluman itu diterima melalui panggilan MERS 999, katanya dalam satu kenyataan. Susulan itu, Al-Zafni berkata, sepasukan polis digerakkan ke lokasi dan berdasarkan maklumat saksi awam, letupan terbabit berpunca dari sebuah kereta. Pihak polis kemudian melakukan pemeriksaan ke atas rumah berhampiran lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan, pasukan menjumpai 3 lagi objek, disyaki IED di sebuah rumah terletak kira-kira 250 meter dari tempat kenderaan yang disyaki menjadi punca letupan itu. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan itu pula, menjumpai beberapa peralatan dan bahan disyaki menjadi punca letupan berlaku, katanya. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan Senjata Berbahaya, serta Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan, selain diminta menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kejadian itu kepada pihak polis, bagi membantu siasatan. Polis akan terus memantau perkembangan kes ini. Maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, katanya. Sementara itu, hasil tinjauan di lokasi kira-kira jam 5.30 petang tadi mendapati unit pemusnah bom masih melakukan kerja-kerja meletupkan IED yang dijumpai, manakala 4 jentera bomba berada dalam keadaan bersiap sedia. Setakat ini polis belum menahan suspek dan belum mengenal pasti siapakah atau lokasi manakah yang menjadi target bom tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalam.